sebenarnya satu soalan yang sama. Berapa sebenarnya emas yang cukup untuk kita simpan? Jawapannya bukan satu angka yang sama untuk semua orang. Tapi ada satu garis panduan yang sangat menarik. Setiap keluarga disarankan untuk ada sekurang-kurangnya 1 kilogram emas sebagai benteng terakhir kewangan. Bunyinya besar? Betul. Nilai 1 kilogram emas hari ini sekitar RM650,000. Tapi bila kita faham konsepnya, ia bukan tentang capai sekaligus, ia tentang membina sedikit demi sedikit. Untuk yang baru bermula, jangan terus fikirkan 1 kilogram. Mulakan dengan sasaran pertama 100 gram emas. Ini sudah cukup untuk menjadi perlindungan asas. Dalam situasi kecemasan seperti hilang pekerjaan ataupun masalah kesihatan, 100 gram boleh jadi penyelamat. Ada satu prinsip penting yang sering dikongsi oleh pakar kewangan seperti Tuan Azizi Ali. Simpan sekurang-kurangnya 10% daripada kekayaan dalam bentuk emas. Bahagian ni bukan untuk cepat kaya tapi untuk melindungi nilai kekayaan. Sebab dalam dunia kewangan, bukan semua yang kita simpan tu benar-benar milik kita. Duit dalam bank boleh terjejas dengan inflasi, nilainya perlahan-lahan menyusut tanpa kita sedar. Pelaburan pula terdedah kepada risiko pasaran. Tapi emas fizikal berbeza. Ia merupakan aset yang berdiri sendiri, tak bergantung kepada sistem, tak boleh dibekukan sesuka hati. Dan sentiasa mempunyai nilai di mana-mana. Sebab itulah 1 kilogram emas sering dianggap sebagai benteng terakhir kekayaan. Mungkin perjalanan ke arah tu mengambil masa bertahun-tahun, tapi hakikatnya kekayaan tidak dibina dalam satu hari. Ia dibina daripada satu keputusan kecil untuk mula menyimpan gram pertama hari ini. Nak mulakan simpanan gram pertama anda hari ini? Rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Tahu DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.